Welcome back, guys. Hi, where are we going today? Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi celebrate saya punya birthday. Dekat mana? Dekat. Hari ni ada orang special nyanyi untuk kita lah. Special celebrate. Kita hari ni celebrate dekat stadium. Yeah. Stadium apa? Stadium Nasional Bukit Jalil. Yeah. Untuk apa? Untuk apa? Oh, kita nak kena nyanyi ni. Nak kena nyanyi tiba-tiba. Nyanyi lah cepat. Sehelai baldu biru. Oh, bukan yang tu Dia sebenarnya 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Happy birthday to Zatika. Nurul Zatika dia udah karim. Happy birthday to you. Hadiah. Congratulations. Nak apa? Hadiah. Aduh, dia tak sempat beli lah. Okay, so today bila birthday kena bagi hadiah. But this year punya hadiah is very, dia agak pressure me. Nak bagi apa ni? Nak dapat apa ni? So terimalah hadiah daripada jadi. Apa ni? Bunga tem tunang. Betul-betul lah dia. What is this? Tak bunga betul. Bunga betul. Hari ni Valentine, dia triple lah. Ya ke? Tipu. Betul, ada sepi. Mahal. Tahulah special. Kita lagi bajet. Nak buka sekarang ke? Buka sekarang lah. What is this? Oh, by the way. Buruk gila. Pakai seatbelt. Oh, ya Allah. Boleh ada polis. Sehelai baldu. Polis guys. Okay. Dia tangkap motor. It's not police, it's JPJ. Continue back. Tapi senang gila nak buka. Tapi harap-harapnya janganlah ni tau. Jangan expect much. Oh, dia pakai kotak lain Oh, ni semua barang lain-lain. Ni mana yang sempat je ni. Sang. Kalau tak saya buang. What is this? Oh. Ada punya. Macam sedih je. Lagi. I nak lagi. Lah, tak cukup ke? Tak cukup. Lah. This is the appetizer. Tapi macam tadi tu macam paksa gelak je. Macam sedih je. Alah, ni je ke? Betul kat kos ni nak kahwin. Now, under your seat, please take. There is a bag. Okay. Ni masih ada kat mana-mana ni kan? Bawalah. Bawa sini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Dah lah. Ada tiga kan? Banyak buat apa? Okay. Tengok bag lah. Tengok bag first. Switch. Tipu lah.
Dia tengok satu je. Ada dua lah. Ada dua. Lekat. Dia nampak tak? Dia more to the item yang penting tau. The memory tu dia macam tak ingat pun. Ingat lah. Ada lagi satu kan? Ada. No, Dua. This dua. Oh. Yelah, dua. Okay. Apa ni? Apa? Apa ni? I buka seorang boleh tak? Pandang sana. Tapi tengok, this is kenapa I cakap very susah. Sebab dia ada nak kena som. Yelah, lepas tu tiba-tiba ada selotip depan. Sebab ni benda tu terbuka dah. I double tap I habis. Mana kad Wish? Dia tak ada kat Wish. Tak sweet lah you ni. Apa ni? Sebab dia ada ucapan. Yelah, macam apa? Nantilah. Solar! Boleh pakai pergi kosong. Yes! Kita nak pergi concert. So takut panas. So we buy this so that both of us akan happy. Duduk tak kepanasan. Woohoo! Jisoo life! Jisoo for life! Mak. Janganlah buang-buang hadiah saya. Saya bagi ikhlas tau. Tak keluar. Okay. Dah charge tak? Dah. Okay. Dah kot. Cuba double check balik. I rasa dah. Macam mana ni? Memang kenapa tiba-tiba you nak buka? Biasa you kencang je. Dia lihat. Tiba-tiba nak buka. Apa sama menggigil? Relax. Mana dia menggigil? Memang kena buka dia. Dia ada tali kan? Senang macam ni. Gantung. Belakang on dia. Satu. Dia ada 5 spin tu. Yeah, thank you. Tapi ada sedikit kata-kata lah. Kata-kata what? Sebab tu lah Sebab tu I cakap this year budget a bit tight. So I cari something yang benda ni kita nak pergi konsert. So apa bagi dia kipas lah. Tapi I sedikit macam bukanlah sedih, but I cannot give much lah during this time punya. Sebab I kita boleh minta lagi. So what is your comment? The right present. Sebab kita nak pergi konsert. Sebab I pun tak bawa kipas. So Tapi sedih sikit tak kalau macam tahun lepas dapat ni, kenapa tahun ni dapat ni je? Okay lah. nanti hari-hari boleh minta lain. Masak. Ambilkan ni. Perfume. Tiba-tiba pula. Alamak. Tiba-tiba masak pula. Masak. Alamak. Sekejap lah, I nak pakai ni. Dia pasang dua-dua or pasang I rasa sikit kanan. Komen lah. Ni komen more. Naklah komen. Thank you. Thank you so much for this fan. Dah tunggu pakai. Relax lalu konsert dah lagi. Simpan dulu.
Cuba tengok subtitle dulu ada. Kalau tu tak ada dekat dalam dashboard. Happy birthday to you. Ni gambar ni nak bagi I kan? Yes. Ni I nak buka kat rumah. Tak boleh. Cannot. I nak buka kat rumah lah. Cannot. Kenapa? That is the main course. Meko. Ni cantik pula. Ni orang bukan Kepala itu aku lah. Tadi tu kelang kabut. Ini kemas pula. Ni yang selepas, sebab tu ni yang paling last dibungkus. Oh yang tu. Yang tu dia try and error. Oh. Demi nak Dudu lah, dudu. Yeah. Dia terikut. Dia terikut. Yang dulu dia koyakkan je gitu. Tak, dia terkoyak. Start, cuba start. Alah, salah lah dia ni buka. Orang buka daripada depan. Sini lah. No, Sini. daripada atas ha. Dia tu dah nampak lah apa. Tak nampak. Tak ada tulis ke? Tak tahu. Oh my god! Wow! Cuba tekan apa? Cuba tekan. Cubalah teka. Cubalah teka. Cubalah teka. Suka tak? I dah beli. Hah? Serius lah? I dah beli kat Shopee. Hari tu. Tengah on the way. What? Ni. Sumpah? Serius lah? Duduk tiram dam. Tahu takut. Nak buka ke? Buka lah. Bodoh Sorry ya, ada sedikit gangguan di mana ketika mau unboxing jalannya agak tidak rata, kameranya pun Orang tua. Speech orang tua. ya. Totis. Hey, welcome to the, apa kata orang? Betul ke dalam ni ada ni? Betul ke Tahu. dalam ni ada ni? Yang ini ada speech actually. Mana? Dekat I lah. I yang nak berspeech. Nak bercakap. Ya. Tut 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 tut. Macam mana ni? Macam mana bukanya? Nak buka ke? Wow. Wow. Kabel. Ha. Wow. Macam nak buka? Apa tu? Apa ni nama dia? Apa? Apple Watch. Ha. Apple Watch guys.
dah ada Apple Watch ni, janganlah lupakan yang lama tu. Yang lama lah. Lepas ni kita boleh lebih pergi berjogging. Yang lama yang mana? Ni the first gift. On the same date but different years. Yes. Sebab there will be more surprises. Tak adalah. Tak ada lah. Mana? Dadah! Kat mana ke? Ada bila? Tak ada. Tak sempat. Ada balon. Ni dia punya strike. Baik. Bagi aku dulu. Strike. Strike. Black. In black. Dah. Ini tu. Macam ni je ke? Koyakkan je ke? Do you want me to help you? Sabar. Tolak ke bawah. Okey. Ni cari yang paling rendah. Paling rendah atau paling kecil? Paling kecil. Sorry. Pasal ni. Kenapa dia buka dulu tadi? Ha? Just slide je. Tengok. Yes. Sampai dia klik. Ada bunyi klik tak? Ada. Okay. Dah tekan belum? Dah. Oh ni. Do you want me to do the on Low battery. Lah ya ke? Shoot. Tapi charge kat sini dulu lah. Low battery. Cannot connect. Okay. Happy tak? Thank you. Welcome. Happy tak? Happy. Thank you so Tapi much. macam tak sedih. Dia tak macam ada macam nangis-nangis ke? No. I'm not like that lah. Kita bukan yang jenis yang terharu. No. Kita happy. One gift. Two gift. 3 dapat 3 hadiah. 30 3 hadiah. So kita kena charge dulu. Apa nak guna lah. So kita kena charge dulu. Setting kejap lagi. Yes. Setting kejap lagi. Oh ni. Tak. Hari ni dia buka dalam keadaan yang sangat-sangat ketenangan. Kalau tak ada dia biasa macam tu. Sabaran kita dah ada sikit lah tinggi hari ni. Adjust dulu. Sini. Lepas tu. So kita tunggu dia penuh dulu. Lepas tu kita setting. Kita terus setting lah. Oh ya ke? Kita suruh setting. Okay, sambil setting tu I baby lah sikit Baby. Okay. First of all, dah expect ke tak? No. Tak expect. Langsung tak expect. Why? Normally Tak expect langsung. Tak ada expectation. Okay, apa expectation yang you rasa you akan nak? Tak ada. Tak tahu. Tak ada. Kali ni tak ada apa-apa expectation. Tapi benda ni masa I nak beli pun kind of pressure to me juga. Kenapa? Sebab the first hadiah I bagi you adalah jam tangan juga. And then I thought I nak bagi you ukulele. Oh, menarik juga. Tapi this hadiah sebenarnya yang I nak bagi masa pertunangan kita. Okay. Sepatutnya benda tu adalah satu surprise yang I nak buat lah.
bagi pada pertunangan kita there is a little bit crisis kan, yang pasal tu kan. Sekejap. So I fikir balik, alamak macam mana I memang nak bagi ni, tapi masa tu, sebab tu masa pertunangan tu I ada sikit sedih. Sebab benda yang main things yang I nak bagi tu, yang I tak pernah cerita tu, benda tu memang totally tak berjaya. Tengok dia tegak je. Okay. Dia tengah fokus nak dating, dapat baru dia tak nak tengok dah aku. Geram. Apa tu? This is actually the main surprise lah. Sebab I really pegang dengan you punya ayat is, pertunangan adalah I nak bagi benda yang I betul-betul nak bagi dekat you. Ingat tak you cakap macam tu? I fikir balik, I rasa bersalah lah. Bukan bersalah, I rasa patut ke aku bagi benda ni pada birthday? Sebab that's supposed to pertunangan, and then nak bagi pada birthday, I tahu I dah boleh bagi. And the lain part is, sebab before this I bagi you jam juga. So I tak tahu suka ke tak. Macam jam lagi. Itulah dia. So that is the story lah. Thank you. Guna je. Okay, kita tunggu dia dah siap setting nanti. Dah tunggu siap setting nanti. Yang aku cerita penat-penat banyak macam tu, diam je. Thank you sayang for your effort, for your gift ni. Thank you. Itu je ke? Lagilah. Apa lagi? Tak boleh lah, tak reti lah nak cakap dengan kata-kata. Perbuatan. Boleh lah. Thank you, Nak yang off record punya tak? Bye-bye. See you again. I love you. Happy birthday to you, my lovely tunang. And doakan kita guys, semoga dipermudahkan segala urusan, dipercepatkan perkahwinan, dan diperlimpah ruahkan kami punya rezeki. Dia dah cakap ni lah hantu. Okay, bye-bye. I love you sayang. Bye.